Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk market hari ini 30/4 hari Khamis Okey, kalau kita tengok dari segi NBMR nampak ada potensi juga untuk naik NBMR ni. Tengok weekly kejap, ada momentum weekly, ada momentum. Nampak nak rebound pada time frame H4 ni, MACD Cuma kalau nak entry sekarang, dinasihatkan tunggu dulu lah dekat dengan MA9 ni. Petronas Chemical Petronas Chemical tengok daily, nampak dia nak rebound untuk daily. 4 hour pun ada momentum, 1 hour pun ada momentum ke atas. Nampak ada potensi juga, tapi nak masuk sekarang tak boleh lah, tunggu dia dekat dengan MA9. PPB mana dia juga PPB. Tengok Hang-Yuan kejap. Hang-Yuan terus buat gap up hari ni. Nampak ada uptrend juga, ada momentum juga bullish. 1 hour pun ada juga momentum dan bullish Kobe 4 hour okay, naik lah M15. Ada kemungkinan juga dia akan rebound pada M15 tu. Itu saja untuk teknik GBK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.